Jurassic Research Centre dah buka balik dekat Genting, tapi kali ni dekat tempat baru. Diorang dah pindah dari tempat lama dekat level 4 tu. Sekarang ni senang je nak cari dekat Skytropolis Indoor Theme Park ni. Korang masuk, lepas tu naik escalator ke level 2. Terus nampak kepala dinosaur macam ni. Walaupun dinosaur dah pupus, tapi yang dekat sini ni animatronic. So dia bergerak juga macam hidup. Kalau anak-anak minat dinosaur, confirm diorang suka. Bukan sekadar tengok je, tapi dekat setiap dinosaur tu ada info-info yang berkaitan. Daripada nama, ada description dia dan skala kepada manusia. So memang bagus lah, dan siapa yang minat dinosaur tu memang kena datang kat sini. Dekat sini korang boleh juga cuba Flying Cinema ni. Nama dia Flying Cinema sebab kaki kita tergantung terbang dekat atas dunia dinosaur. Yang ni 4D experience, bukannya kita duduk tengok je tapi kerusi bergerak, rasa macam kita terbang juga dan rasa efek macam air, angin. Screen dia curve, bukan flat yang biasa tu, so lagi rasa real lah. So siapa yang pergi Genting Highland nak naik roller coaster tu takut kan? Boleh naik yang ni, confirm selamat. Yang ni memang best, cuma korang kena beli tiket berasingan. Harga full dekat sini.